kita akan buat video random. Kita orang baru balik daripada majlis merisik lah, keluarga lah. Tapi thing random saja nak buat video sebab lama tak buat video kan. So kita lepas balik tu, balik pada majlis tu, kita orang pergi ke museum. Tak tahulah bapak kita nak pergi museum. Dia belanja sekitar tengah panas ni. Ni kita orang ada di Kuantan, Istana Kota Beram. Salah lah, Pekan. So Atuk belanja. Atuk belanja aiskrim. Ui, panas lah. Bukan. Atuk tak belanja. Atuk tak ada duit. Oh my god. Atuk tak ada duit. Macam mana ni? Atuk tak ada duit. Asal dia tak ada duit. Dia tak ada duit kecil ke? Kita ada duit besar je. QR boleh? Tak ada? Okay. Ada nak? Wah, comot dah. Tak boleh. Mak tak boleh mandi. Yalah. Tadi ambil tisu kan? So sebenarnya kena masuk video, kena buka kasut. Kok kasut? Dah ni. Ayah kata dulu free Sekarang? Kena bayar. Kena bayar. Ni. Tak ada diskaun ke? Tak ada diskaun ramai-ramai. Orang ni pun tak nak Ini tak ada diskaun. Ayah free. Kakak nak air faham. Ayah gemas. Bayar. Alona, tengok, jom. Jom masuk. Tak kena bayar. Sanitizer. Satu je. Assalamualaikum. Bayar. Dia nama dewasa. Berapa orang dewasa? 1, 2, 3. Ayah, adik. Ibu. Ini dapat tiket. Warga mah free adik. Kita akan tengok. Walaupun aku dah lama duduk Pahang pun baru first time masuk museum. Ayah first time kau masuk museum? Museum Pahang? Dulu dah masuk dah lah. So anak-anak ayah ni lah yang tak pernah masuk. Ayah tak pernah bawa pun waktu kecil. Ui, kaki elephant, gajah. Orang nak estetik. Dia nak buat estetik. Nak jadi estetik. Masih estetik. Ibu. Ya. Kaki gajah yang masih kat tali tu lagi. Ya. Bukan usah gerak. Kena gerak dia ke sana. So kita akan ke sana. Okey. So kita keluar situ. Masuk sini. Okey. So saya sebagai siapa turis kita hari ni? Ayah lah turis. Tourist guide. Okey, So di sinilah kemasukan ni adalah Agong Sultan Pahang. Bacalah Tak besar baju ni. Bukanlah ini suit. Kita tengoklah baju nama. Muskat. Agong punya baju. Kau ingat baju? Apa tak? Siapa? Ada Papa Prince je. Papa Prince kan? Memang, betul. Papa Prince lah tu. Papa Prince ada gambar di sini yang main-main. Dia ada kat sini. Mana? So, Tapi gambar ni dia ada tak ada pun. koleksi baju. Ni, gambar dia tak ada. Ini siapa? Gambar-gambar lama. Inilah gambar-gambar tu. Agong kita. Agong tak yang lama. Sekati. Apa ni? Baby. Somel. Janganlah macam tu. Ni tak. Siapa ni?
So inilah video pula. Kira koleksi Agong dan Sultan Pahang. Gitulah. Macam mana pun begitulah. Wow, sampai batu dia. Kita memandang wajah-wajah. Bukan tempat beristirahat. Macam duduk. Macam tengok cerita kat Korea tu. Putera duduk. Tempat duduk kot. Tempat duduk apa je ni? Duduk lah. Mesti belajar lah dalam sejarah mungkin ada. Saya baju. Ni baju. Apa tu tak? Nampak beri. Kau apa? Ma? Ya. Ada pula buat untuk gambar-gambar estetik. Tengok boleh. Fotografer free ni. Tak tahu okey ke tidak gambarnya. Tengok sikit. Cepat. Sabarlah. Ima tepi. Halo nak tepi. Cepatlah, gambar lambatlah. Sabarlah. Ima tepi lah. Tepilah. Atas tepi. Aliona. Budak ni atas. Okay, tengok hasil. Hasilnya cepat ah. Ni hasilnya. Mana? Bukan. Kau punya kamera. Aku pula. Okey. Tahulah. Tak nampak sangat. Okey, belajar sejarah. Habis dah sejarah. Sejarah dah ada ni. Okey ah, ayah faham tak? Video macam print Dia letak nampak ni. Ha? Hari ni saya bagi pada belahara. Dari Pak Adi faham. So ayah starting daripada mana? Ayah starting daripada mana? Ayah. Oh, nak faham Oh, ayah start dari sini? Ada 17. Dia nampak tahun 17 ni. Tahun belahara. Muhammad. Belahara. Oh, kiranya tahun kira nombor 29. Faham dari sini. Ayah start sini. Faham. Faham. Faham starting. 1863 hingga 1914. Okey. Sultan pertama faham. Okey, Bendahara Wan Ahmad Sultan Ahmad Muazzam Syekh. Masa Sultan faham. Sultan faham dia. So barulah okey, salah silap pemerintahan Pahang. Begitulah. So siapa-siapa boleh datang ke Pahang lah untuk meneliti semuanya. So lepas tu kita masuk sebelah sini. Tak, sini lah. Semua di atas. Ni apa ni? Oh, ni bukan. Apa ni? Ni ada. Oh, ada pula jualan. Ni Ada jualan. Lenci. Jualan dia Lancau. lipstick. Ni kau tengok harga dia. Buat budak sejuk. Oh, 49 kan? Nampak 49. Gila. Buat macam tak tahu minyak wangi Oh, begitu. Dia jual baju. Donat. Nak donat. Ajar dia. Berjalan lah dulu. Okey. Oh, kat sini ada kafe. Nama YouTube tu. Haa. Jalanlah dulu. Tak, mana sini? Sini.
Okay, atas jadi ni. Jangan buat macam tu. Okay, kita akan jalan ke sana. Bagi tahulah. Okay. Kita ambil dari ke sana. Macam ni, mau boleh dekat sana. Dengan ayah. Ah? Wajib boleh. Macam boleh. Okay. Ini boleh. Ambil tak boleh. Ah? Ambil tak boleh. Ini adalah tokoh-tokoh. Ada agung kita. Sini. Wah, banyak. Amin sudah menjadi estetik. So, kat sini Al-Quran lama. Al-Quran kuris. Sini kita ada baju-baju yang di cekak musang. Dan dia ada tulisan dia buat daripada apa. Begitulah. Ini apa ni? Apa ni? Sekejap. Korang tengok sini ni. Cantik lah lukisan ni. Arca Pencak Pahlawan. Dia buat macam ni. Apa buat macam mana? Tengok tu. Dia shotgun. Shotgun ada. Tengoklah tu. Ya Allah. Gajah. Shotgun. Gajah. Ada gajah. Ni ada meriam Ikat kaki gajah, ada gajah. Kat kaki gajah ada gajah. Oh, patutlah. Ikat kaki gajah tu pun dalam dia ada gajah kot. Kita kan faham kan gajah. Faham gajah. Tok gajah. Tahu. Ni apa ni? Ni duit ni. Apa duit? Macam duit zaman dulu lah. Money lah. Team Heart tampang. Dia panggil Team Heart Money. Betul Ya. lah, tekan duit. Ya sayang. Apa bincang? Ni, gajah. Gajah. Wow, apa bincang? Gajah Cuci. Gajah kecil. Nanti. Dia dah besar. Nanti nak. Apa buat macam tu kat adik? Ni apa ni? Ni cok ke? Apa ada? Ada ni. Apa? Ada cok moho. Macam ni surat. Cok moho dia. Perpek. Oh. Itulah pekai visual. Bukan. Ni. Ada banyak pun. Jangan video call lagi. Wayang kot. Wayang. So inilah keris. Wayang. Inilah keris. Mana boleh kamera? Dia kata? Aku tak gambar. Kamera pun boleh. Boleh pula. Aku buat video ni. Tak tahu. Oh. Okay. Faham? Ada peraturan ni. Ni duit shilling. Macam Ni paling lama kejap lah. aku. Astagfirullah. Ya Allah, kita nak nampak pun payah duit ni. Tengok kat kafe tu lah. Ada kafe ni semangka tak. Paling kecil tu lah. Tak nampak Ni lah duit paling kecil. Aku nampak. Ya. Ni duit. Tu. Nampak kecil sangat. Tahu. Tak nampak je. Tak Ni lah nampak. tu. Tak nampak tau. Nampak tu. Kecil. Okey, ni jualan tengok. Tengok yang baju dia. Biasa je. Ada saiz. Sekejap. Rasa. Boleh nak kahwin? Boleh. Boleh je kan? Boleh no. Tadi hati you. Tahu mana aku dah. Buat apa ni? Tak, dia punya. Tak ada punya prima. Harga dia pun cantik. Oh, harga pun cantik. Jadi lain ni. Ini 100 Oh. Yang monolog. betul. Ni kalau rasa-rasa nak cakap sesuai. Tahu. Tak cakap. Museum Guna ah. Tepi sungai. Guna ah. Kalau pakai nampak tak baju. Dia wanita tak ada? ada dia style. Tak apa. Itu nak Dia- white. Kalau dia buat wanita, kalau wanita, cok rasmi tak ada. Sebab cok rasmi museum hitam, Ah. tulisan putih. Tak masa tu. Tapi nak besok. Saya besok lagi ni.
Ada ke tak? Nak ada $1,000. Kita launching dekat London tu. Museum launching jual $150. So ada lebih kita jual kat sini. Tak lagi bawa tidur lagi ni. So ni kita akan naik atas. Ada piano di sini. Meja makan. Dilarang duduk ya. Kalau dia tutup tu kita nak masuk kot. Tak ada sekali lah ni pintu dia. Sedap sejuk. Kalau ni baju-baju. Dia banyak pamerkan baju lah. Baju tenun dorang. Uish, tempat duduk dia batu. Tengok ni, tempat duduk dia. Uish. Ada bilik tidur di sini. Bilik tidur. Dan piano. Bilik tidur. Okay. Ni cadar ke apa? Geser. Alis nikah. Alas nikah di pengantin diraja. Main. Ni rantai-rantai. Rantai-rantai dia orang pakai dulu-dulu kan. Aksesori. Cocok sanggul. Ni rantai pinggang. Ini gelang kaki, gelang cucuk-cucuk semua mahkota. Orang panggil tiara. So dekat sana ni macam ada macam apa tu? Kuansang lah. Segala-galanya lah. Gitu. Ni pahang yang ni tadi yang tadi kita tengok yang perempuan tu coat apa tadi tulis woman coat. Macam ni pahang Royal Custom. Mungkin barang-barang yang di custom. Ni custom. Ya. Tak boleh turun. Tangga situ. Mungkin tangga lain lah tu. Cantik ni. Cantik. Biola. Kursi. Kursi apa panggil orang tepi-tepi tu. Dia kot tepi abang. Apa ni? Ini lencah. Pingat-pingat. Pingat. Okey. Ni siapa ya? Pakai ada. Kalau dia lawat di Bandung tu. Tak junang. Tak junang. Orang angkat dia. Dulu pergi dengan perahu. Ni dia lah kan? Yang besar ni. Kan berdaulat Sana museum kedua. Mana? Museum lagi satu sana. Galeri Peradaban. Turun bawah kan ada sini, dah sini. Oh sini dah keluar ada tak boleh turun bawah. Turun lah sini. Ada tangga untuk turun. Sila pakai kasut. Okey kat sini dah boleh pakai kasut dah. Tapi atas dengan atuk tadi tak boleh kasut. So ini kita akan berangkat. Perasan pula kami. Dia nak ambil gambar satu-satu estetik lah. Tempayan ni. Kita akan lalu di tengah-tengah tempayan. Boleh lah agak kasut kan. Apa dengan atuk? Sakit lah Daddy. Nak tengok turun kepala atas tak? So kat sini dia punya apa ni?
museum macam apa ni? Macam Islamik lah. Macam tu ada rangka Al-Quran besar ni. Ada surah-surah lah. Gitu. Dekat belah sini ni apa ni? Kayu-kayu basah ke? Kayu-kayu apa ni? Ni tak ada tulis pula kayu apa ni. Oh, perahu Pontian. Mungkin lah ni perahu kot. Ini alat repih tapak gua sagu. Ini lesung batu. Lesung batu. Wow, jumpa kat Temelung. Ini sisa sisa makanan prasejarah weh. Sisa makanan dia ke? Makan batu ke? Kalau sisa diet weh, diet epipaleotik dia punya ni. Daripada haiwan-haiwan lah, daripada labi-labi, kelawar, landak, rusa, babi hutan dan lain-lain lah. Ini batu apa pula ni? Alat unifas pula, tapak-tapak kebudayaan. Okey lah. So korang boleh tengok lah sendiri. Korang boleh datang ke Museum Pahang lah. Tengok baca-bacaan. Nak baca kan? Penuh video ni. Ni apa? Tembika. Oh, ni zaman Neolitik Tembika dijumpa. Ni kira tak jauh lah. Kiranya tahun 2020. 2020. Tembika ni. Ya, main Tembika. Lepas tu ini serpihan. Oh, ni serpihan gangsa atau gendang song. Di Sungai Tembeling, sekitar Sungai Tembeling. Tu ada lah, ada bacaan-bacaan. Ada bacaan, ada cerita dia lah. Ada kan, kita ada orang-orang yang mencari sejarah-sejarah, mengkorek. Tu apa? Ni batu-batu. Ni alat. Ni zaman Neolitik. Tapi ni ini apa? pemukul kulit kayu ada, gelang batu, cakra, batu berlubang. Ya. Ada tanah liat. Nampak tu tanah liat. Susur masa penciptaan bumi. Surah Al-Kahf. So macam dalam museum ni ada cerita dia. Begitu. Pak tak beramah tu bumi. Dua cerita berak. Hitam putih. Betul kucing Pahang. Hitam putih kucing Pahang. Panggung buka panggung. Boleh masuk lah. Boleh buka lah. Tarik. Masuk ke belakang lah kot. Salah. Boleh lah. Mana boleh lah. Pandai-pandai je ni. Wow dah tu. So kita berjalan. Begitulah cerita dia. Sekejap lagi pantai. Salah pakai baju. Apa? Besar lah. Apa yang besar? Penat je cakap. Apa dah besar? Kenapa? Ibu jadi aku. Oh, so kita pergi ke sini pula. Berapa orang? Pesona Indera Putra. So tadi ni lah, tadi aku rekod dari atas. Huyo, kau tengok. Dia menyumpit. Dalam diam dia menyumpit dekat sini ya. Yang ni perempuan ni buat apa? Amboi, tengok atas pula. Tak buat kerja. Tu lah. Kayu. Ni toilet. Tadi cari toilet sangat. Keluar di sini So ini galeri Pesona Indera Putra. Oi, tepi dah weh. Jala. Bukan jala. Orang asal-asal sinilah.
Nampak dia betapa menghargainya, faham kepada rakyatnya. Kita ada apa yang kita makan, gitu. Gambar-gambar untuk menghargai, letak di muzium supaya orang tengok. Taklah dia asal macam asal dekat Indra Putra lah. Peralatan tembaga, cipu, lesung batu. Ya Allah, tak nampak pula. Sorry tu. Ni lesung batu. Ini apa ni? Aku ni gantang. Sukatan. Ini belanga tembelang. Apa? Batu gilir. Rotok. Dulu dia buat tindih dah simpik. Batu ni. Macam tu. Nak gilir apa? Ada. Macam batu lesung lah. Dulu pakai giling. Macam ni lah. Gambar gesek lah ni. Ni. Buat ni bahulu. Tembaga bahulu. Kau main tengok. Pinggan pun disimpan. Apa dia? Kebuk. Kebuk tu. Ni buat bahulu, bentuk-bentuk, segala bentuk. Tempat orang panggil apa? Acuan lama. Gitu, acuan. Gimananya acuan itu ada? Dari mereka lah kita belajar. Kalau tidak mereka mengajar kita, dari mana kita tahu cara kita untuk membuat seperti kuih-kuih lah, masakan tradisional Pahang. Ni ada punya dapur kayu. Ini gebuk buat laksa. Ini apa ni, mangkuk tingkat. Astagfirullahaladzim. Sorry makanan dalam Islam. Ini apa ni? Ini apa? Teko. Ni arwah mesti ada yang orang kalau duduk kampung kan. Macam ni lah amari dia. Si ada resepi lagi kat sini. Resepi kuih bahulu. Ambil betul-betul. Tengok. Ambil gambar lah ni yang dah buat kat video ni. Jenuh pula ni sampai hitam. Main. Ada ni. Ni siapa yang buat ni? Faham lah. Macam ada tim dia orang lah. Yang share resepi. Air tangan. Ini buku resepi. Air tangan, Tengku Puan Afzan. Ini apa ni? Kain lunak, kain tudung. Kau kain tudung untuk tutup makanan. Naik tangga lagi ke atas ni. So adalah pelbagai cepu. Apa ni? Lesung kayu. Ini buat gebuk ni. Buat gebuk. Buat laksa. Ini apa ni? Ini kotak ke laut. Ayah, kotak ke laut ni apa? Kotak ke laut. Ni. Ke laut. Ke laut tak tahu. Duit siling. Letak duit. Tak pernah lah tu. Tepung. Okey, ayah sempat lah merasa. Ni baru-baru lagi lah ayah kata. Sorry doh, lalu depan kau. Gasing. Ni gasing tak? Gasing pangkah macam pak mana. Yang masih kat segel. Boleh tak kau? Ini apa ni? Ini macam buang keras. Ini buah keras. Kepik. Kepik buah keras. Dia macam permainan. Ambil. Oi. Jangan main lah, tak boleh. Letak balik bola takraw tu.
Oh, ni tongkat lama. Tongkat atau mana merah? Yelah. Duduk sini. Congkak ni punya style lama. Inilah lukisan pemandangan kampung, suasana kampung yang ada buat main gasing. Ada main guli, ada ting-ting, ada angkat-angkat buah kelapa, parut kelapa, main skipping, pelbagai-pelbagai. Yang masak, mungkin ni tengah masak rasa, mungkin. Gitu. Dia buat rumah serambi. Rumah serambi. Inilah ada jenis-jenis pandangan depan serambi, rumah ibu, rumah dapur. Dia macam ada bahagian dia. Macam gitu. Macam itulah. Macam ada, nampak ni. Rumah dapur, ni rumah dapur, ruang masak, pentas, rumah ibu, skelet anak, pebalai, serambi. Itulah rumah tradisional Pahang. Oh, tengok kucing ni. Dia bahagia dia duduk dalam hujan. So benda tu boleh di QR untuk resepi. Kot rasanya dia kata. Kan? Mana tu? Tak. Ada keluar ni je. Tak boleh nak ni. Tak tahulah aku. Mana tu? Atuk. Dia nak lewat. Apa tu abang? Hai buat tengok ni. Ni dia tengah menerima apa ni? Kata ini tengah main apa ni? Buat hati kat sini. Dia parang. Mata jatuh lah. Dia buat. Oh. Dia perempuan. Dia pakai baju. Oh, Amin sanggup. Dia jalan jauh sikit untuk demi estetik dia punya story IG dia. Ni kereta. Kereta lama-lama. Do not open. Dia tulis do not open. Nampak. Ada seat tengah ni lagi tu 2, 3, 4, 5, boleh 5, 6 orang. Ramai betul. 6 orang. Depan ni pun boleh dah masuk lagi. 4 orang. Depan. 2, 3 lah. Tapi macam ni dia punya seat macam tu, duduk macam kat atas. Kereta sekarang tak ada lah macam ni. Kita tengok. Apa panjang kereta dia dengan kau? Boleh letak barang balik kampung banyak Jom. Jangan sibuk dengan kucing pula. Abang bega. Abang nak bega. Payah parking ni. Tidak. Susah si parking kereta. Bega. Bega mana? Kereta dulu ada satu ni yang bulat situ lawas. Tu kan? Kan? Dan ingat. So benda ni lagi. Tapi salah panjang benar. Ini ibarat biar fire mungkin. Macam dulu. Dia pakai helmet start untuk. Oh. Ke depan ni. Mungkin ini ibarat kereta biar fire ayah. Kalau yang sekarang ni. Tengok ada berapa banyak seat belakang ni. Yo. Tengah tengok. Pakai starter lah. Tengok belakang. Ada kereta lagi. Tengok belakang. Dia nampak. Tahu. Tahu kereta tu. Dah tutup dah kereta tu. Mungkin dah ni dah kot. Dah rosak. Dah berkarat mungkin. Okay. Tangkap betul tu. Ini tangan tu sana. Terbalik. Asal macam mana kau boleh tahu betul terbalik? Aku tengok. Betul tu. Oh, rajin lah. Lepas tu dah tak apa-apa ibu dah buat aduan lah. Tak terbalik. Ini yang berada tapi ada makan. Okay, so kita pergi ke Kedai makan. sini. Gerabak. Kedai makan. Gerabak. Ada. Oh, semua kedai ni? Tak tahu lah. Gerabak kopi. Kau pernah makan sini ke? Angah pernah makan sini. Gerabak kopi. Masuk sini dia makan. Bojoran? Tak bojoran. Ini ada kafe. Ramai tu. Dalam tu. Okey, tak ada orang. Betul ada orang duduk luar tu. Sejuk ah. Banyak. Jawab.
So ni kat sini. Jawab je. Ada orang. Minyak aku on. Tak ada, kalau tak ada orang boleh masuk. Orang nak masuk lah. Sorry. Aku nak masuk gitu ke? Hello. Kat kereta apa? Tembak jalan ke tak? So, ini ni Gila udah ke air. sebelah lagi sana. Kita dah masuk train. Kurang kau cerita. Kejap, sabar. Oh, okay, ini waitress kita. Kami order. Adalah air tapi dah ending ni. Oh, makanan pertama yang sampai. Kedua dah. Ah? Pertama ni. Oh, dessert tu tak dikira sangat lah. Okay. Makan spaghetti. Pekan makan spaghetti tu. Okay, tengok ayah tu. Tak, kita kena beli melidi ni. Minum makan milidi je. Ayah rasa lagi review ya. Oh, sedap milidi lagi. Itu tak main spaghetti je. Tapi sebab lapar. Boleh lah. Ini spaghetti satu egg. Okay, ayah rasa. Itu makasih lah. Itu Amin order. Oh, sopan ayah kan? Ibu Lepas makan spaghetti macam western jadi. Ima. Apa ni? Ada main. Lemon. Ibu ni ambil Ima air. Ambil gambar imah air tu. Oh, ambil gambar imah pula. Dia lagi lah. Okay, 1, 2, 3. Ibu ni ada Minum air. Dia ambil ada main. Ya, minum air. Ibu buat video. Ini elok lah. Minum, macam mana minum air? Panas sini. Okay. Oi. Acap. Acap. Tapi nak minum. Hei kau ni. Jangan main air, Dik. Ya, ibu tak ni. Adik, jangan main air. Nak acap mak. Dia mak sampai ni. Sampai dah. Banyak sangat. Mesti banyak tu. Tapi tak tahu. Ada tisu. Ada ni adik. Sudu. Sudu tak? Ni cik lemak. Cik mak-imak. Aku. Rasa. Apa ni? Ayah. Ayah janganlah pasti ada. Tak ada dia sama. Ya, kejap. Aduh, tak habis lagi. Ima. Mekti on. Sana? Buat apa? Ambil gambar. Gambar train. Jom. Okay.